Sebab saya macam berharap birit saya yang tak teratur tu, saya tak naklah si PCOS semua tu macam tak sihat untuk rahim saya. Selepas saya keguguran. Sorry. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurhanani binti Makzan. Anak saya nama Jasmine Nuwaira. Umur dia 1 bulan 4 hari. Saya berasal dari Yan Kedah. Saya mula kenal susu FRT masa saya tengok dekat TikTok Dr. Raihana sendirilah. So, saya cuba untuk try sebab cakap susu ni untuk ikhtiar hamil. Memang itu last choice saya untuk ikhtiar lah guna susu ni. Saya mula konsum daripada awal Januari tahun lepas lah, 2024. Saya mula start konsum FRT ni awal Januari tahun lepas. Masa saya konsum tu saya beli 2 jar dululah sebab 1 jar untuk penggunaan 15 hari. Saya beli 2 jar untuk sebulan terus. Konsum yang coklat, flavor coklat. Lepas tu saya punya period sebelum ni memang tak regular. Kejap period lepas kahwin pun period 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Kadang period tu macam tak normal bagi saya lah lepas kahwin tu. Saya pernah keguguran masa kahwin umur setahun lebih, dalam 6 minggu macam tu. Keguguran masa tu baru 6 minggu. Lepas tu macam orang lain akan cakap lah, dah lekat tu nanti akan mengandung lagi. So 2 tahun jugalah saya tunggu dan saya jumpa susu FRT ni untuk last ikhtiar saya lah. Bulan 3 saya pergi check up sebab period tak teratur. Check up, doktor sahkan saya cyst dan PCOS. Masa tu memang down gila. Sebab saya macam berharap birit saya yang tak teratur tu, saya tak naklah si PCOS semua tu macam tak sihat untuk rahim saya. Sampailah saya jumpa susu FRT. Saya konsum 6 jar dan alhamdulillah lepas raya kedua saya try buat UPT. Alhamdulillah lah, saya tak pernah dapat. 4 tahun saya tak pernah dapat UPT yang low line selepas saya keguguran. Sorry. Masa first saya pregnant tu, masa tu awal lagi lah, setahun lebih kan. Macam pregnant tu macam awal macam masa tu PKP, COVID lagi masa tu. Macam dia pun macam tak sangka UPT. Dia ingatkan COVID test tu. Dia ingat double line tu saya positif COVID. Rupanya saya pregnant masa tu. Lepas tu dia excited lah bawa saya pergi check up. Memang doktor cakap ada kantung, cuma tak nampak lagi sebab awal lagi lah. Dalam 3 hari lepas balik scan tu bleeding. Terus pergi hospital lah. Doktor memang check, memang dah tak ada langsung dah keluar semualah. So doktor sahkan saya miscarriage 6 minggu lah. Lepas tu sampai saya jumpa susu FRT ni Januari lepas lah, Januari tahun lepas saya konsum sampai 6 jar penggunaan untuk 3 bulan. Awal bulan 4 tu lah, lepas saya raya kedua tu saya terus naik sama-sama punya UPT. Sampai hari-hari lah, sampai hari kelima, saya tak silap saya lah, sampai hari kelima saya buat lagi test, saya beri lagi test UPT tu sampai dapat terang, double line terang. So saya memang bagi tahu suami saya, family saya semualah yang saya dah pregnant. Dan saya pun syorkan dekat kawan-kawan saya yang TTC juga. Sampai kawan saya pun tertry. Sampai hari ni pun adik saya dah setahun lebih pun dah cuba. Cuma saya doakanlah dia macam saya jugalah lekat juga nanti. Kawan-kawan saya pun saya syorkan diorang, saya bagi tahu saya minum susu FRT ni. Lepas saya minum susu FRT,
period saya pun situ dah orang cakap dah okey, dah flu pun dah banyak, dah okey. Masa TT saya kan diorang check subuh yang OPK tu kan, so saya tak pernah dapat langsung OPK double line. Saya memang tak pernah dapat OPK. Lepas saya konsult FAT ni, alhamdulillah saya dapat 2 double line terang dengan lendir putih egg white yang Dr. Raihana bagi tahu tu memang pekat. Saya mungkin rasa macam manfaat dan khasiat susu ni jugalah kot untuk saya dapat OPK yang dekat tu. Sehingga saya dapat UPT yang terang lah, double line, dan terus buat digital Clear Blue. Memang saya pregnant. Terus pergi check up, doktor sahkan cyst saya pun dah tak ada masa tu. Cyst saya, fibroid saya, pisah semua tak ada. Saya macam, doktor ada tanyalah saya ada konsum apa-apa kan, sebab saya pergi klinik tak pernah bagi ubat. Doktor tak bagi ubat. Doktor cakap cyst tu akan hilang sendirilah. Sebab masa tu saya berat badan saya berat juga, so doktor syorkan saya untuk turunkan berat badan. Saya macam masa tu saya down jugalah selepas doktor sahkan saya cyst dengan PCOS. Macam balik tu saya terfikir jugalah, kenapa berat badan, doktor selalu cakap berat badan punca saya tak boleh salin, tak boleh mengandung, kurangkan berat badan. Sedangkan kawan-kawan saya yang lain pun ada yang badan lebih besar pun boleh mengandung, berjaya mengandung. Sampai orang cakap, suami merokok tak? Suami saya tak merokok. Tapi orang cakap, kalau suami merokok, kurangkan merokok. Diorang macam bagi tekanan dekat saya, macam suruh kurangkan berat badan, boleh makan itu, tak boleh makan ini. Macam kena kontrol makan lah. So dekat situ dah stres. Lepas tu, kalau pergi mana-mana, macam kawan saya pun baru kahwin, bunting pelamin. Kat situ pun saya dah rasa macam sedih lah. Kawan-kawan kahwin, baru dia kahwin, tak sampai setahun dah mengandung. So saya macam, apa kurang saya masa tu? Saya salah makan ke? Saya tak sihat ke? Tak subur ke apa? Sepupu saya kahwin pun, mak saudara saya macam, kahwin ni pun dah lekat, ni bila nak lekat, bila nak mengandung, macam tu lah. Dia orang macam bagi. Sampai suami saya macam malas nak pergi rumah mak saudara tu. Sebab kalau pergi pun soalan yang sama. So macam tak payah pergi. Sebab nak jaga mental kan. Satu suami saya pun macam support jugalah. Suami saya macam tak payah fikir lah, ada rezeki ada macam tu. Sampailah saya bagi tahu saya mengandung, dan dia memang orang pertama yang saya bagi tahulah. Tiap-tiap tahun pun tahun keempat lah sampai saya macam dah kahwin berapa tahun ni? Macam tu tanya. Dah kahwin berapa tahun? Dah bila nak bertiga? Macam tu lah dia orang tanya. Macam orang lain pun dah kahwin, dah bertiga dah, ni bila lagi? Alhamdulillah lah tahun ni saya boleh buktikan yang tahun ni kami dah boleh beraya bertiga lah. Lepas saya tahu saya pregnant, saya terus tukar ke FAT Mama, flavor coklat juga. Memang flavor coklat je saya boleh minum. Alhamdulillah lah HB apa semua saya tak pernah drop. Memang HB saya 13 ke atas lah, 13 ke atas, 14 macam tu lah. So doktor pun macam tanya juga, ada konsum apa-apa ke? Memang orang akan tanya saya konsum apa, memang saya akan bagi tahu susu FAT lah. So macam kawan-kawan saya pun saya syorkan diorang untuk try. Sebab saya cakap tak salah kalau kita try, kita ikhtiar dengan cara lain. Lepas tu sampai saya bersalin hari tu, saya bersalin 38 minggu, emergency Caesar. Pertama kali saya tengok anak saya keluar, memang saya tak sangka memang yang menangis tu anak saya lah. Saya tak sangka. Memang tak expect langsung tahun ni saya akan lahirkan seorang zuriat tahun ni. Masa scan pun saya tak tahu, memang saya tak tahu baby boy ke baby girl. Masa dah keluar tu baru doktor bagi tahulah anak saya yang lahir ni anak perempuan. Memang tak ada. Memang susu FAT saja. Memang saya tak makan apa. Acid folic pun saya tinggal dulu. Sebab acid folic lah yang buat saya lagi berat badan saya naik lah. Bila saya makan acid folic, berat badan saya naik tambah. So saya stop dulu sebab dalam susu FAT pun dah ada acid folic kan. Semua dah complete. Memang saya minum susu FAT saja semasa saya ikhtiar tu. Sebelum saya try FAT ni, saya ada konsum produk lain.
Tapi memang tak sesuai untuk saya. Saya rasa macam bila nak tidur rasa panas, macam kena minum air banyak lah. Macam panas badan. So macam saya rasa macam saya stop kejap produk tu. Sampailah saya jumpa FLT ni, memang saya minum okey. Sesuai dengan badan saya, memang tak ada masalah apa-apa. Memang saya teruskan lah. Saya konsum teruskan lah. Saya buat konten ni konten ni bukan yang konten berbayar. Saya ikhlas daripada hati sebab saya pengguna setia FLT. Memang saya guna FLT ni sampai saya dapat seketul zuriat ni, seorang perempuan, anak saya perempuan, Jasmine Waira. Memang saya pun dah syorkan FLT ni untuk kawan-kawan, dan kawan-kawan saya pun ada yang ambil. Adik saya sendiri pun dah ada ambil susu ni untuk ikhtiar dia. InsyaAllah kalau selagi mana kita ada rahim, selagi tu Allah akan beri rezeki lah. Cuma ini adalah kita punya ikhtiar. Bukannya sebabkan susu FLT ni kita lekat, tak. Cuma kita ikhtiar untuk badan kita dapat khasiat yang baik untuk badan kita. Untuk kita inilah. Itulah cara ikhtiar saya sepanjang 4 tahun ni dengan susu FLT.